Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cadangan daripada beberapa pihak pengantara berhubung konflik dengan Amerika Syarikat telah disampaikan kepada Iran. Bagaimanapun, Iran enggan mendedahkan butiran lanjut. Sekian Dunia 10 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 3 lelaki maut dalam kemalangan membabitkan lori 5 tan dan trailer di Lebuhraya Timur Barat Tanah Merah awal pagi tadi. Mangsa yang maut ialah pemandu lori Nur Azman Abdul Aziz, 42 tahun, serta 2 kelindan Muhammad Haika Hanifah, 29 tahun dan Muhammad Zakwan Muhammad Nur, 16 tahun. Sekian berita semasa Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.